Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Bolehkah manusia menangguh ajalnya atau hidup selama-lamanya sehingga beribu, mungkin berjuta tahun? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Ajal setiap manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali. Apabila tiba waktunya, ia tidak akan dipercepatkan atau dilewatkan walau sesaat pun. Itulah ketetapan yang tidak dapat diubah. Namun rahsia ajal tetap tersembunyi daripada manusia. Tiada siapa tahu bila saat terakhirnya. Tetapi percaya tak kurang kalau faktor katakan terdapat makhluk yang mampu hidup walaupun sepatutnya sudah lama pergi. Siapakah mereka? Apakah mereka? Dan di manakah mereka? Oleh itu, sempena bulan mulia Ramadan ini, marilah bersama-sama kita mencari bukti rahsia tak terjangkau yang terkubur jauh di dalam alam sebalik mata. Yang masuk di alam sebalik mata dia panggil. Silap. Yang terkubur jauh di dalam alam tersembunyi. 10 makhluk misteri ditangguh ajalnya oleh Allah. Sepuluh. Nabi Isa. Ketika zaman Nabi Isa AS, baginda telah diuji dengan ramai umatnya yang pada ketika itu menolak ajaran baginda untuk kembali kepada Allah. Berdasarkan maklumat yang diperolehi dari pakar-pakar sejarawan seperti Ibnu Katsir, Imam Qurtubi serta kitab-kitab Qisasul Anbiya, Nabi Isa AS hanya mempunyai 12 orang sahabat yang dipanggil sebagai Al-Hawariyun di dalam Al-Quran. Dan ada pandangan yang mengatakan ketika tentera Rom mengepung Nabi Isa, pada waktu itu Nabi Isa AS telah diangkat ke langit, manakala salah seorang sahabat baginda telah diubah wajahnya dan digantikan dengan Nabi Isa untuk disalib. Ada satu riwayat mengatakan rumah Nabi Isa AS dikepung. Ketika itulah Allah wahyukan kepada Nabi Isa. Nabi Isa tanya kepada pengikut dia, siapakah antara kamu yang sudi tukar wajah dengan aku ataupun menyerupai wajah dengan aku? Persis ketika itulah ada seorang yang sanggup. Ya Nabi Allah Isa, akulah orang sanggup. Maka ketika itulah Allah berubah wajah pengikutnya sama muka Nabi Isa AS, dan daripada situlah Nabi Isa AS diangkat dan pemuda tadi, pengikut tadi keluar daripada rumah, ditangkap dan dibawa ke satu tempat, disaliblah pemuda tadi. Satu riwayat mengatakan Allah memilih satu tentera yang membenci Nabi Isa, orang itulah ditukar wajah menjadi wajah Nabi Isa dan orang itulah ditangkap dan disalib. Dan perkara ini selaras dengan kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Berdasarkan ayat ini dan banyak hadis-hadis, ramai agamawan percaya Nabi Isa AS berada di langit dalam keadaan masih hidup dan ditangguhkan ajalnya, di mana baginda akan diturunkan semula di akhir zaman sebagai salah satu tanda besar kiamat untuk menghapuskan Dajjal, seperti yang pernah Faktor ceritakan dalam video bertajuk 10 Tanda Besar Kiamat. Nabi Isa akan diturunkan dari langit dan akan menjadi makmum kepada Imam Mahdi. 9. Nabi Khidir. Kalau korang ingat lagi dalam video bertajuk 10 tempat misteri yang disebut dalam Al-Quran, Faktor ada ceritakan mengenai kisah Nabi Khidir yang meminum air dari Telaga Ainul Hayat kan? Telaga Ainul Hayat dipercayai merupakan mata air yang apabila diminum mampu hidup selama-lamanya, di mana mata air ini didakwa pernah dicari oleh Raja Zulkarnain. Walau bagaimanapun mata air itu didakwa telah ditemui oleh Nabi Khidir dahulu. Malah kisah ini pernah dinukilkan oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar dalam riwayat Qaisamah bin Sulaiman. Disebabkan itu, banyak pandangan daripada ahli-ahli kitab terdahulu yang percaya Nabi Khidir masih hidup sehingga kini. Berdasarkan riwayat-riwayat yang mendakwa beberapa kejadian individu tertentu pernah bersemuka dengan baginda. Contohnya macam kisah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, di mana Nabi Musa bertemu dengan seorang hamba yang soleh untuk mempelajari ilmu daripadanya, di mana ramai ulama berpandangan individu tersebut adalah Nabi Khidir.
Wallahu a'lam. Walau bagaimanapun, menurut mufti wilayah, kisah Telaga Ainul Hayat ini telah dipetik daripada kisah-kisah Israiliyat. Janganlah kamu membenarkan kisah-kisah dari ahli kitab dalam masa yang sama. Janganlah kamu menolak kisah-kisah mereka. Kemudian katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada kamu. Riwayat Al-Bukhari. 8. Dajjal. Ayat pertama yang akan diungkapkan oleh Dajjal ialah aku adalah Tuhan kepada semua alam. Seperti kita tahu, Dajjal merupakan seorang manusia seperti yang pernah diceritakan oleh Rasulullah dalam banyak hadis-hadis. Namun, menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, Allah SWT telah memberikan beberapa kemampuan kepada Dajjal seperti menghidupkan orang yang telah mati, mampu menurunkan hujan dan menyuburkan tanaman di muka bumi, dan pada dirinya ada gambaran syurga dan neraka, di mana syurga Dajjal adalah neraka dan neraka Dajjal adalah syurga. Namun ramai agamawan percaya yang Dajjal telah wujud sejak sebelum zaman Nabi Muhammad lagi, berdasarkan banyak hadis-hadis Nabi, sehinggakan ada yang mendakwa Dajjal telah wujud sejak zaman Nabi Adam lagi. Wallahu a'lam. Namun menurut Ustaz Muhammad Al-Amin, paling kurang Dajjal sudah berada di zaman Nabi Nuh berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut bahawa orang pertama yang mengingatkan mengenai fitnah ataupun angkara Dajjal adalah Nabi Nuh AS. Maksudnya paling kurang Dajjal sudah berada di zaman Nabi Nuh AS. Ketika diriset balik zaman Nabi Nuh AS, Dajjal tu mana? Wallahu alam. Dikatakan Allah SWT telah menangguhkan ajal Dajjal dan merahsiakan lokasinya. Namun apa yang pasti, Dajjal akan muncul di akhir zaman sebagai ujian dan fitnah terbesar bagi umat manusia. 7. Iblis. Ketika Allah SWT menciptakan Nabi Adam, semua makhluk di langit menurut perintah Allah untuk bersujud pada Nabi Adam, kecuali Iblis yang derhaka kerana merasa angkuh dan merasakan dirinya lebih mulia. Disebabkan keangkuhan itu, Allah SWT telah mengusirnya daripada syurga, di mana perkara ini ada diceritakan di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami membentuk rupa kamu. Kemudian kami berfirman kepada malaikat-malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud, melainkan Iblis, ia tidaklah termasuk dalam golongan yang sujud. Allah berfirman, apakah penghalangnya yang menyekatmu daripada sujud ketika aku perintahmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau wahai Tuhan, jadikan daku dari api, sedangkan dia engkau jadikan dari tanah. Allah berfirman, turunlah engkau dari syurga ini, kerana tidak patut engkau berlaku sombong di dalamnya. Oleh sebab itu keluarlah, sesungguhnya engkau dari golongan yang hina. Surah Al-A'raf ayat 11 hingga 13. Namun pada ketika itu, Iblis telah memohon kepada Allah untuk ditangguhkan ajalnya sehingga hari kiamat dan berjanji untuk menghasut dan menyesatkan anak-anak Adam, di mana Allah SWT kemudian memperkenankan doanya. Para agamawan percaya Iblis tidak akan menemui ajal sehinggalah tiupan sangkakala yang pertama berdasarkan surah An-Nazi'at ayat 9, di mana menurut tafsir, maksud makhluk yang dikecualikan ini adalah golongan malaikat, di mana kisah ini fakta akan ceritakan dalam tajuk yang seterusnya. 6. Malaikat. Seperti yang kita tahu, Allah menciptakan malaikat berbeza dengan manusia, di mana para malaikat tidak makan dan minum, tidak pernah merasa penat, dan kewujudannya adalah untuk menyembah Allah dan melakukan perintahnya. Walaupun begitu, para agamawan percaya malaikat juga tetap akan menemui ajal sama seperti manusia. Bezanya, ajalnya telah ditangguhkan dan semuanya akan kehilangan nyawa setelah tiupan sangkakala. Namun begitu, berdasarkan surah Az-Zumar, terdapat beberapa makhluk yang Allah kecualikan ajal mereka selepas tiupan sangkakala pertama. Menurut mufti wilayah, Imam Suyuti menjelaskan antara golongan yang dikecualikan itu adalah malaikat pembawa arash, Jibril, Israfil, Mikail dan malaikat pencabut nyawa. Tetapi setelah tiupan sangkakala yang kedua, semua malaikat yang dikecualikan ini akan menemui ajal, dan malaikat yang terakhir sekali adalah malaikat pencabut nyawa yang akan mencabut nyawanya sendiri atas perintah Allah, dan tinggallah Allah yang maha hidup dan maha kekal selama-lamanya. 5.
Pemuda Kahfi. Kisah pemuda Kahfi ini telah diceritakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Menurut banyak pandangan, pemuda Kahfi ini hidup ketika zaman Raja Decius dari Rom, iaitu seorang raja yang zalim, di mana masyarakat di sana dipaksa untuk menyembah berhala. Namun disebabkan keteguhan iman ketujuh pemuda ini, Raja Decius gagal memurtadkan mereka dan mengambil keputusan untuk menghapuskan mereka. Tetapi sekali lagi rancangan Raja Decius menemui kegagalan apabila 7 orang pemuda Kahfi yang ditemani oleh seekor anjing telah melarikan diri dan bersembunyi di dalam sebuah gua, dan dengan izin Allah, ajal mereka telah ditangguhkan dengan Allah menidurkan mereka selama 309 tahun lamanya, di mana apabila pemuda Kahfi ini terjaga dari tidur, mereka sudah berada di zaman yang lain. Ingatkanlah peristiwa ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami." Lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Surah Al-Kahfi ayat 12 hingga 13. Walaupun mereka tidur amat lama dan tanpa makan dan minum, tetapi dengan kuasa Allah, badan dan jasad mereka tidak musnah atau rosak. Wallahu a'lam. Tuhan kata, dan kami bagi mereka ni tidur lena nyenyak di dalam gua tu sampai beberapa tahun lamanya. Tuhan kata, mereka sangka mereka duk jaga, padahal mereka tidur. Dalam tempoh 300 tahun Ashabul Kahfi tidur tu, Tuhan duk kalih mereka. Tuhan kalih mereka. Kalih kanan, kalih kiri. Kalih kanan, kalih kiri. Mereka tak sedang. Allah duk kalih mereka. Dalam tafsir kata apa? Pasal apa tu yang Allah kalih kanan kiri, kanan kiri? Pasal tak mau bagi tidur macam orang tu, takut dimakan tanah. 4. Nabi Idris. Kisah mengenai Nabi Idris ini tak banyak diceritakan dalam Al-Quran. Malah nama baginda hanya tertulis sebanyak 2 kali, iaitu dalam surah Maryam ayat 56 dan 57 dan surah Anbiya ayat 85 dan 86. Walaupun begitu, Nabi Idris tergolong antara 25 Rasul yang wajib kita beriman dan ketahui. Namun ketika Fakta tengah buat tajuk ni, Fakta terjumpa satu kisah mengenai Nabi Idris yang berkawan dengan malaikat dan pernah merasa kehilangan nyawa serta pernah melawat syurga dan neraka. Cuba korang dengar ni. Berkawan, ada riwayat yang mengatakan Nabi Idris ni berkawan dengan malaikat yang bernama Malaikat Israel. Malaikat Israel ini tugas dia mencabut nyawa. Jadi suatu hari Nabi Idris ni ada hajat. Hajatnya adalah dia ingin merasa kesakitan itu sendiri. Kemudian Nabi Idris ni memberitahu kepada Malaikat Israel supaya mencabut nyawa Nabi Idris kerana dia nak rasa kesakitan itu sendiri, dengan syarat ruhnya dikembalikan kepada jasadnya. Kemudian malaikat Israel meminta kebenaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah memberikan keizinan kepada Israel untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam. Maka bila cabut nyawa Nabi Idris, maka selepas pada itu dikembalikan, dan Nabi Idris alaihi salam juga dibawa untuk menziarahi, untuk melawat neraka, dan kemudian dibawa juga Nabi Idris ke syurga. Dan ada juga riwayat yang mengatakan bila Nabi Idris masuk sahaja syurga, maka Nabi Idris tak nak keluar. Jadi sampailah ada riwayat yang mengatakan sehingga kan pada saat ini Nabi Idris ni ada riwayat yang mengatakan masih lagi berada di langit yang keempat, seperti mana kisah yang pertama. Dan ada juga yang meriwayatkan pada saat ini Nabi Idris masih lagi berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Malah menurut mufti wilayah dalam laman webnya Maktabah Al-Bakri, kisah Nabi Idris ini juga ada dinyatakan dalam riwayat Ibnu Abi Shaybah. Walau bagaimanapun, menurut mufti wilayah, kisah-kisah mengenai Nabi Idris ini merupakan kisah Israeliat dan sanadnya sahih sampai kepada Ka'ab Al-Ahbar. 3. Nabi Ilyas. Sama seperti Nabi Idris, kisah mengenai Nabi Ilyas juga tidak banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Tapi mesti korang pernah dengar nama Nabi Ilyas kan? Sebab baginda merupakan antara 25 Rasul yang wajib kita beriman dan ketahui. Namun terdapat satu kisah mengenai Nabi Ilyas yang menyebabkan baginda bersama 3 lagi Nabi lain, iaitu Nabi Khidir, Nabi Isa dan Nabi Idris dianggap oleh sesetengah ulama masih hidup sehingga kini. Dikatakan pada waktu itu tidak ada satupun umat Nabi Ilyas
yang beriman. Tetapi ketika malaikat pencabut nyawa datang kepada Nabi Ilyas, baginda mula menangis dan khawatir sekiranya dia wafat, tidak akan ada lagi manusia di bumi yang akan berzikir kepada Allah sampai akhir zaman. Disebabkan itu, Allah SWT memperkenankan doanya dan menangguhkan ajal baginda. Dan ada juga yang bertanya, adakah Nabi Ilyas ni masih lagi hidup sampai ke hari ini? Cuma pandangan ini sangatlah berbeza pandangan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi Ilyas ni masih lagi hidup sampai ke hari ini, dan Nabi Ilyas ada pertemuan dengan Nabi Khidir alaihi salam. Itu kisah Israiliyat. Cuma kebenaran dia macam mana, wallahu a'lam. Benarkah masih hidup 4 orang Nabi sampai sekarang? Adapun Nabi Isa AS, Isa anak Maryam, ijma' ulama' Allah angkat ke langit, tidak wafat, turun kepada bumi kita ini pada akhir zaman sebelum kiamat, ketika terbit Dajjal. Jadi pada masalah Nabi Isa tak ada masalah lah, semua sepakat Allah angkat ke langit, tidak wafat lagi. Adapun masalah Nabi Khidir, masalah Nabi Idris, ulama berkhilaf. Ada pendapat mengatakan belum wafat, ada pendapat mengatakan sudah wafat. 2. Uzair. Nama Uzair pernah disebut sekali sahaja di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah At-Taubah ayat ke-30. Siapakah sebenarnya Uzair ini? Menurut Ibnu Kathir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah, Uzair merupakan seorang wali Allah. Namun terdapat juga pandangan yang mendakwa Uzair merupakan seorang nabi. Berdasarkan surah Al-Baqarah, Allah menceritakan, atau seperti orang yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh hingga ke bumbungnya, dia berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya? Maka Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Dia menjawab, saya tinggal sehari atau sebahagian hari. Allah berkata, tidak, kamu telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang tidak berubah, dan lihat keldaimu yang telah mati dan dibangkitkan kembali, agar kami jadikan kamu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Surah Al-Baqarah ayat 259. Walaupun tidak disebut nama, tapi ramai para ulama sejarah dan tafsir berpandangan kisah yang diceritakan dalam Al-Quran itu merujuk kepada kisah Uzair. Wallahu a'lam. 1. Nabi Musa. Malaikat pencabut nyawa, iaitu Israel, dihantar kepada Nabi Musa. Apabila ia datangnya, Nabi Musa menampar malaikat. Lantas ia kembali kepada Allah seraya berkata, engkau utuskan aku kepada seorang hamba yang tidak mau. Maka Allah mengembalikan mata malaikat dan berfirman, kembalilah dan katakan kepadanya supaya diletakkan tangannya di belakang lembu jantan. Setiap bulu yang dilitupi oleh tangannya itu adalah tahun yang dia akan hidup. Nabi Musa setelah menyampaikan pesanan dari Allah berkata, wahai Tuhan, kemudian apa? Allah menjawab, kemudian. Nabi Musa berkata, sekaranglah. Kemudian baginda memohon kepada Allah agar diletakkan berhampiran dengan tanah Palestin sejauh lontaran batu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika aku ada di sana, akan aku tunjukkan kuburnya yang berhampiran dengan jalan yang berada dengan pasir merah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kisah ini menceritakan bagaimana Israel yang datang hendak mengambil nyawa Nabi Musa, namun dengan izin Allah, malaikat itu telah ditampar oleh Nabi Musa sehingga membuatkan buta sebelah matanya. Walau bagaimanapun, menurut mufti wilayah, kisah ini bukanlah menunjukkan Nabi Musa enggan ditarik nyawanya. Menurut Ibnu Kuzaimah, Allah mengutuskan malaikat pencabut nyawa bukan untuk mencabut nyawanya, tapi sebagai satu ujian kepada baginda. Nabi Musa pernah sekali malaikat maut dia tumbuk mata malaikat maut. Ini hadis sahih ni. Rosak mata. Allah menggantikan mata yang baru. Nak macam cerita kartun tapi hadis sahih. Dia tak mau mati waktu tu. Allah bagi satu tempoh lain kepada dia. Maka satu hari bila mana Nabi Musa berada di rumah dia, tiba-tiba datang seorang lelaki. Lelaki itu adalah Malikul Maut. Ingat, malaikat bila mana nak bertemu dengan manusia, dia akan berupa dengan wajah manusia. Ketika mana Nabi Musa berada dalam rumah, tiba-tiba masuk Malikul Maut yang berupa dengan lelaki, dengan manusia. Nabi Musa tak tahu itu Malikul Maut, yang menyebabkan Nabi Musa terus menampar lelaki itu. Kata para ulama, kenapa Nabi Musa tampar lelaki itu? Dikarenakan
Malakul Maut yang berupa dengan manusia itu masuk dalam rumah Nabi Musa, tidak memberi salam, tidak minta izin, sehingga kan Nabi Musa tak tahu siapa dan Nabi Musa nak mempertahankan diri dia. Lalu dia menampar Malakul Maut ketika itu juga. Yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datangnya dari diri faktor sendiri. Oh ya, jangan lupa untuk sertai giveaway puasa Faktau tau. Korang hanya perlu pergi ke video-video short Faktau sepanjang bulan puasa dan komen kisah pengalaman puasa korang yang paling lawa dan sertakan sekali di komen #Faktau Raya 2025. Faktau akan pilih 10 orang pemenang, di mana 5 pemenang akan dipilih secara random dan 5 lagi pemenang akan dipilih berdasarkan komen yang paling lawa atau menarik dengan hadiah keseluruhan bernilai RM1,000. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 27 Mac 2025 dan Faktau akan umumkan pemenang pada 28 Mac 2025. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Faktau mohon maaf jika video kali ini sedikit berat. Tetapi sempena bulan Ramadan yang penuh berkat ini, Faktau cuba untuk berkongsi sesuatu yang lebih mendalam dan bermakna. Semoga kita dapat bertemu lagi di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum semua, bye.